Hai semua. Okey, dalam penerangan pantas kali ni, kita nak rungkai satu misteri besar tentang kesihatan kita, rintangan insulin. Macam mana sebenarnya badan kita uruskan tenaga? Jom kita tengok. Okey, mari kita selami perkara ini. Pernah tak anda terfikir kenapa sel-sel dalam badan kita tiba-tiba boleh buat tak tahu je dengan hormon yang paling penting untuk hidup? Pelik kan? Bahagian pertama, peranan insulin, kunci utama tubuh anda. Dengar sini, insulin ni adalah satu hormon yang sangat penting yang dihasilkan oleh pankreas kita. Tugas dia senang je, dia tolong bawa glukosa daripada makanan yang kita makan terus masuk ke dalam sel untuk dijadikan tenaga. Proses dia macam ni. Mula-mula, makanan bertukar jadi glukosa dan masuk ke dalam saluran darah. Lepas tu, pankreas pun lepaskan insulin. Insulin inilah yang bertindak macam satu kunci ajaib. Buka pintu sel otot, lemak dan hati supaya glukosa tadi boleh masuk. Mudah kan? Tapi, apa jadi kalau sel berhenti bertindak balas? Inilah masalah biologi yang kita nak bincangkan. Sekarang, apa yang sangat menarik kat sini ialah perbezaannya. Dalam keadaan normal, glukosa disimpan dengan sangat cekap. Tapi, bila rintangan insulin berlaku, sel kita tak bagi respons. Pintu sel terkunci rapat dan glukosa tu terperangkap je dalam saluran darah kita. Bila ini jadi, bermulalah kesan domino yang bahaya. Gula dalam darah mula naik, bawa kepada hyperglycemia, melarat jadi pradiabetes dan kalau tak dibendung, sah jadi diabetes jenis 2. Jadi, apa faktor yang meningkatkan risikonya dan siapa sebenarnya yang terkesan? Soalannya sekarang, siapa yang sebenarnya berisiko kena rintangan insulin ni? Terus terang cakap, hampir sesiapa sahaja boleh terkesan dalam rutin harian kita. Sebahagian besar berpunca dari gaya hidup kita sendiri. Benda macam lemak perut yang berlebihan, makan tak jaga, kurang bersenam, merokok, darah tinggi, sampailah ke apnea tidur dan pengambilan ubat-ubatan tertentu. Semua ni memang punca utama sel kita jadi kebal. Selain gaya hidup, ada juga risiko yang memang kita tak boleh nak ubah. Contohnya, umur 45 tahun ke atas, ada sejarah keluarga yang menghidap diabetes, masalah genetik, gangguan hormon ataupun berasal dari kumpulan latar belakang yang memang berisiko tinggi secara semula jadi. Seterusnya, macam mana kita nak kesan simptom tersembunyi ni? Inilah fasa yang paling senyap. Poin yang paling kritikal di sini ialah penyakit ni sangat licik. Kalau pankreas anda terpaksa bekerja lebih keras, keluarkan insulin tambahan semata-mata nak tutup masalah dan kekalkan paras gula yang sihat, percayalah, anda takkan rasa apa-apa simptom langsung pada mulanya. Tapi, bila paras gula tu dah terlalu tinggi dan tak terkawal, barulah badan bunyikan amaran fizikal. Anda akan mula rasa asyik dahaga dan lapar yang amat, kerap kencing, mata mula kabur, sakit kepala, malah luka pun jadi sangat lambat nak sembuh. Okey, jangan panik. Bahagian kelima, mengambil semula kawalan dan membalikkan keadaan. Dan ini menunjukkan dengan jelas macam mana anda boleh rawat dan kawal keadaan ni. 3 langkah mudah je, makan diet yang sihat, aktif bersenam setiap hari dan cuba turunkan sikit berat badan yang berlebihan tu. Anda ada kuasa penuh untuk pulihkan metabolisme anda. Jadi, soalan terakhir untuk anda, adakah tabiat harian anda sekarang sedang membuka kunci kepada kesihatan yang baik atau mengunci tenaga tu terus daripada masuk ke sel anda? Fikir-fikirkanlah, baiki gaya hidup dan jangan lupa bincang dengan doktor anda ya.